Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So, aku sedang berada di atas sebuah motosikal CF Moto 250 Dual CF Lite yang didatangkan pada harga RM9,888. Untuk hari ini kita akan belik apa yang menarik dengan motosikal ni. Tapi sebelum tu, apa kata yang pertama kali singgah dekat channel ni dan juga yang masih belum subscribe channel aku mohon jasa baik korang untuk menekan butang subscribe dan sama-sama kita bersalawat dulu ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita cerita selebih lanjut pasal motor ni, kita tengok dulu lah sikit berkenaan dengan dia punya features ataupun power yang ada dekat motosikal ni. Motosikal ni datangkan dengan engine sistem EFI berkapasiti 249cc, single cylinder 4-stroke dan juga mampu menghasilkan sehingga 24 horsepower pada RPM 8000 dan juga 22.5 Nm of torque pada RPM 7000. Punya dimension motor ni mempunyai seat height setinggi 840. Macam korang tengok lah, aku punya ni kaki dekat hujung-hujung je. Dan kalau kaki, sebelah kaki dekat foot peg tu okey lah, boleh lah letak full. Dan berat motosikal ni hanyalah 154kg. Tangki minyak dia besar tau, 13 liter. Daripada segi sistem keselamatan dia, untuk brake dia lah, untuk belakang ni didatangkan dengan brake disc 220mm single disc single piston caliper. Manakala untuk brake hadapan dia 265mm single disc dual piston caliper. Rim dia, kalau kita tengok rim hadapan dia berdiameter 21mm, manakala tayar belakang dia bersaiz 120, 80 dan rim 18. Dia ABS 2 channel depan dan belakang. Dan motosikal ni memang sesuai untuk untuk kegunaan off-road lah, sebab dia tak ada traction control, memang best lah. Cuma aku tak pasti sama ada ABS dia ni kita boleh switch on atau off. Kalau boleh switch off memang lagi best lah untuk kegunaan off-road. Untuk kemodenan, motosikal ni dia datangkan dengan semua lampu LED, running light dan juga projector lamp LED. Signal pun kalau kita tengok kat sini LED juga. Untuk lampu belakang pun memang cantik lah, LED. Come. Oi. Yang menariknya tengok dia datang sekali dengan rack tau untuk korang letak box. Ergonomic seat. Tangki dia pun nampak tak besar sangat lah. Kalau ikutkan tengok macam ni. Ini dia punya POV. Meter dia very basic. Dia datangkan meter LED je. Bagi aku memang sesuai untuk kegunaan motosikal yang kita gunakan untuk off-road lah. Even panel kat sini pun sebenarnya semua very simple lah, very straightforward, which is aku suka. Cuma kat sini lah dia datangkan dengan power dia untuk datangkan dengan USB. Okey lah kalau nak masuk hutan jauh-jauh dalam hutanan, so kita boleh pakai USB kalau kata bateri habis. Kunci dia pun very simple. Kalau ikutkan kat sini dia punya grip dia ni very textured lah. Lepas tu dia ada balancer dekat sini, kiri dan kanan. Cuma aku tak pasti dia punya handle tu agak macam tinggi sikit lah. So nampak macam agak, aku tak sure tinggi ngam ke tak ngam. Dia untuk kita berdiri kan, bila main off-road tu nak kena berdiri apa semua. Dekat sini tengok korang tengok dia datangkan sekali dengan sampan untuk bawah ni untuk melindungi all those gravel daripada kena motor ni. Daripada segi engine system dia ni kira baik lah. Ni dia punya untuk maintenance dia, kalau capacity complete 1.6 liter untuk dia punya main engine. Lepas tu kalau kata replace oil filter dengan filter 1.4 liter je, lebih kurang dalam 2 botol je korang perlukan untuk maintain motosikal ni. Dan ada lebihan untuk korang gunakan untuk waktu ke depan lah. Tayar pun dia datangkan dengan tayar jagung 18 inci. Cuma aku tak pastilah dengan tayar standard yang dibekalkan ni, Yuan Xing ni, aku rasa mungkin lebih baik kita tukar lah kalau kata korang tak confident untuk dibawa masuk ke dalam hutan kan. But overall 150kg ni, katakan kalau terbalik dalam hutan ke apa ke, tak ada masalah lah nak angkat sendiri. But very nice lah. Harga pun murah je, RM9,888, tak termasuk harga rotan dan insurans. Dia didatangkan dengan 3 warna. Yang ini lime green, lepas tu dia ada lagi polar white dan juga tundra grey. Yang mana satu korang rasa pilihan korang?
Ini pun kuat ni nampak. Agak nampak durable lah.